alam sebelum Allah. Waktu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Tiada alam, tiada rumput, tiada pokok, tiada binatang, tiada sungai, tiada laut, tiada bukit, tiada gunung, tiada angin, tiada syaitan, tiada manusia, tiada malaikat, tiada bintang, tiada syurga. La ilaha illallah. Subhanallah. Ringin tak tanya? Saya begitu teringin untuk bercakap dan berkata-kata dengan Allah, untuk Allah kisahkan kepada saya bagaimana dulu Allah ketika dalam alam ini hanya Allah. Bukan dalam alam lah, kita nak sebut alam. Allah wujud dengan sendiri sebelum alam. Ajaib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang pertama. Ada 3 pendapat yang sebut tentang makhluk yang pertama. Yang pertama, ketiga-tiga ni ada hadis yang kuat, sehingga ulama berbeza. Ada yang kata A, B, C. Ada ulama guna hadis yang mengatakan makhluk pertama Arash. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada ayat Quran kan banyak tentang Arash. Kemudian ada hadis kedua yang mengatakan makhluk pertama bernama Al-Qalam. Kita nak berkenalan ni. Ketika Allah dahulu tiada sesuatu bersama Allah, kemudian Allah ciptakan Arash. Pendapat kedua kata Qalam. Qalam ialah satu makhluk, wallahu a'lam. Rasulullah pernah melihatnya dalam peristiwa Mi'raj. Nabi melihat qalam. Ia sedang menulis. Tulis macam mana wallahu a'lam, tetapi ia menulis semua benda yang dalam alam ini. Contoh yang masuk dalam dewan ni berapa orang? Siapa yang duduk di kursi pertama, siapa yang duduk di kursi kedua. Sekarang qalam itu sedang menulis. Ajaib, makhluk yang bernama qalam. Pendapat ketiga kata makhluk pertama yang diciptakan al-ma', air. Sebab Arash di atas air. Air apa ustaz? Wallahu a'lam. Semua makhluk tu kita akan tengok satu hari nanti di akhirat, insya-Allah. Sekiranya kita ahli syurga. Sebab tu selalulah minta dengan Allah untuk jadi ahli syurga. Kalau boleh tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Kalau boleh tiap-tiap semayang, tiap-tiap semayang. Kalau Allah ingatkan tiap-tiap jam, itu tandanya insya-Allah Allah nak muliakan kita dengan syurga. Jadi ahli neraka tak boleh pergi melawat, tuan-tuan. Jadi ahli neraka duduk dalam neraka tak boleh keluar, diseksa hari-hari. Tapi jadi ahli syurga, kita nak melawat ahli neraka pun boleh. Nak pergi tengok Arash, nak pergi tengok al-ma', air yang Allah cipta awal dulu, nak pergi tengok qalam, nak pergi tengok lauh mahfuz. Maka ada 3 makhluk yang paling awal. Jumhur ulama kata yang paling awal, kebanyakan ulama kata Arash. Dia adalah makhluk yang paling tinggi kedudukan, paling tinggi. Kan kita sekarang ada ni, kita ada tingkat 1, tingkat 2, lepas tu kemudian ada tingkat 7, kemudian ada langit, kemudian ada langit 1, ada langit 2, ada langit 3, langit 7, syurga 1, syurga 2, sampai syurga Firdaus atas sekali. Ulama sebut saqful kaun, bumbung alam, ialah Arash. Saqful kaun al-arsyu, bumbung seluruh alam ni Arash. Dia tiada benda di atas Arash. Tidak ada makhluk di atas Arash, tak ada. Dia yang paling atas sekali, dan ia sangat besar. Tuan-tuan bayang kapal ni besar kan? Kapal ni pun dah besar. Laut besar, luas. Laut, 7 lautan. Bumi luas. Matahari lebih besar daripada bumi. Yang seperti matahari itu, bilangannya, yang macam matahari ni, bilangannya lebih banyak daripada pasir di 7 lautan. Ni fakta astronomi. Cuba guna akal.
Yang terapung-apung seperti matahari itu, bilangan planet itu lebih banyak daripada pasir di 7 lautan. Subhanallah. Semua itu belum lagi langit pertama. Langit ada 7 lapis. Setiap lapisan 500 tahun perjalanan. 7 lapis langit. Kata Rasulullah, letak di tepi kursi, bukan arash, kursi di atas arash. 7 lapis langit yang maha luas tu letak tepi kursi, seperti sebentuk cincin perak lontar di sebuah padang pasir yang luas.